Assalamualaikum dan hello geng. Salam satu bikers lah. Kembali lagi ke channel Makan Motor dan Touring Noah TV. Seperti biasa, channel aku ni untuk memujuk abam-abam yang di luar sana yang nak berkecimpung dalam dunia pemotoran, khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe lah. Makan Motor dan Touring. Baiklah, episod kali ini kita akan membincangkan motor kelas pertengahan yang boleh kita dapati di Malaysia. Market Malaysia ni, pasaran Malaysia ni. Wah, makin pening nampaknya persaingan dan banyak motor-motor yang ada dalam pilihan dalam pasaran yang kita boleh buat decision untuk membeli tapi pening juga banyak Okey, baiklah, apa motor-motor yang aku akan review dan buat secara perbandingan kelas pertengahan iaitu 500cc lah, 500cc, 450cc lah. Ada 5 motor aku nak buat perbandingan Motor pertama, hari tu aku dah buat pasal 250 Morbidelli MVP motor Bologna Passion. Kali ni kita buat T502X. Dan motor ni aku ada cerita dulu setahun yang lepas pasal boleh mengganti TRG lah, design dia lah cantik dan sebagainya. Okey, hari ni kita akan sembang pasal tu. Kita akan sembang juga pasal Brixton Brixton pun ada juga siri yang aku buat. Aku cerita sedikit sebelum dia masuk Malaysia lagi Brixton 500 Store Crossfire. Tadi tu 500cc. Yang ada lagi dua lagi 450 CF Moto MT itu pun aku dah buat dah dulu perbandingan dan juga sedikit sembang-sembang Dan juga ada motor yang baru di pasaran daripada Moto Morini All-Trike 450. Okey, ini kelas-kelas 450, 4 motor Aku dah sebut tadi 4 motor. Dan ada satu lagi motor. Apa dia? Nanti kita akan tengok motor apa yang aku nak sembang, tapi yang tahu lah kot motor apa? Motor Kawasaki KLE 500. Yang bakal dah masuk juga. Dan sikit lagi lah kita nak sembang juga pasal motor Honda NX 500 yang dah lama juga dalam pasaran. Dan 6, bukan 5, 6 motor ni yang kita akan sembang ini Dan seperti abang-abang yang baru subscribe channel aku ni, sebenarnya lebih kepada santai, sembang-sembang, bukannya review. Tapi ada juga buat perbandingan secara on paper. On paper tu maksud kata ada yang aku keluar naik motor, pergi test ride dalam masa beberapa minit saja, 10-15 minit. Itu more on feel. Tapi aku ni lebih kepada kaji selidik kepada motor-motosikal, buat perbandingan supaya abang-abang di luar sana senang nak buat keputusan, membantu keputusan untuk membeli motor mana yang menjadi kesesuaian sendiri. Bukan kita ikut orang, kita buat kaji selidik sendiri. Sikit sebanyak aku nak bantu sikit lah dari segi serba sikit sebab macam tu Okey, baiklah. So kita sembang yang pertama ni adalah motor MVP Aku dah cerita pasal ni video yang lepas motor ni HQ dia adalah di ataupun tempat dia design adalah di Bologna, Itali. MVP motor Bologna Passion yang hari tu aku dah sembang pasal 250X. Dan juga motor Brixton. Brixton pun aku ada sembang dulu juga dalam satu video tu. Brixton ni pun adalah buatan China, tapi dia punya HQ KSR daripada Austria. Ada dua beradik company tu, ada design situ. Dan kedua-dua motor ni kita akan bandingkan adakah sama? Ya, enjin memang sama. Banyak kata ni sama je motor ni daripada enjin yang sama, iaitu daripada syarikat di China, Changqing Huakin macam mana nak pronounce Huakin. Okey. Dan kita tahu di China ni syarikat ni dia buat enjin secara besar-besaran so dia dapat dia dapat menghasilkan enjin yang lebih murah. Okey, murah-murah. Kita tahu China kalau satu state tu dia buat enjin, satu state dia buat stokin dia buat so dia dapat harga yang kompetitif. So kedua-dua enjin ni MVP T502X dengan Brixton ni Store, nama sebenarnya Crossfire Store, enjin yang sama. Okey. Jadi kita nak buat perbandingan sikit apa yang bezanya. Okey, sebenarnya ada beza dia walaupun dia dibawa oleh distributor yang sama, enjin yang sama, tapi dia didesign lain. Satu didesign dekat Austria, KSR Group dekat Austria tu, satu lagi design dekat Italy So apa perbezaannya? So bila kita tengok aku tengok dia dalam dia punya website Morbidelli T502X ni. Okey, tengok di situ.
Okey, semuanya lebih kurang, tetapi tengok dia punya EFI. Ya, itu topik yang kita nak bincang juga hari ni. EFI, Electronic Fuel Injection, sistem kita tembak merembeskan minyak supaya dia berbaur dengan air, supaya dia berbaur dengan angin dan meletup. Okey. EFI. Aku tengok EFI dia daripada Magneti Marelli. Apa dia tu? Magneti Marelli. Satu lagi Brixton yang kita tahulah terkenal Bosch. Nanti kita sembang. So, apa benda ni kan? Perbezaannya di situ. Itulah kita nak discuss hari ni. Apa perbezaan dia. Okey, kalau kita tengok secara menyeluruh dulu, sebelum aku pergi kepada kedua-dua brand ni, mari kita sembang dulu sikit. Sembang-sembang santai pasal EFI ni, Electronic FI ni, apa dia ni? Okey. EFI ni adalah satu, bila kita tahu di dalam satu enjin motor nak kena bergerak. Bila motor bergerak, mesti ada letupan yang akan menolak piston ke bawah, akan mengkayuh crankshaft tu akan menggerakkan sprocket dan roda ke belakang, mesti ada letupan. Okey, letupan combustion. So letupan tu macam mana nak meletup? Mestilah kena ada udara dan kena ada sedikit rembesan petrol dan mesti ada satu api yang akan meletupkannya kan. So EFI ni bukannya satu alat. EFI ni merupakan satu sistem. Seperti gambar rajah di bawah ni. Seperti gambar rajahnya, dia adalah satu sistem. Sistem yang bergerak secara berpasukan. So, apa ada di dalam EFI? Kita tengok sini ya. Jadi, kita lihat secara kesimpulannya, EFI ni dia ada satu ECU tu adalah seperti otak. Okay? ECU tu adalah seperti otak. Dan bila kita tengok ya, ECU ni lah yang akan menerima maklumat daripada sensor-sensor. Apa jenis sensor yang kita ada? Throttle position sensor, TPS, kita ada map sensor, manifold absolute pressure, kita ada oxygen punya sensor, crankshaft punya position sensor, temperature, engine temperature semua sensor dengan intake punya sensor. Apakah sensor-sensor ni buat? Sensor-sensor ni memberi maklumat kepada ECU supaya ECU tu boleh mengarahkan anggota-anggota yang melaksanakan. Apa anggota-anggota dia? Okey, komponen fuel delivery yang kita tengok. Yalah, kita ada fuel pump, kita ada fuel pressure regulator dan kita ada injector. Fuel injector tu adalah salah satu anggota supaya dia bercampur dengan udara. So, letupan tu yang kita nak untuk menggerakkan piston jatuh bawah, kayuh crankshaft. So, tadi sensor-sensor tadi dah bagi input kepada ECU, otak akan arahkan sensor tu tadi. Otak akan arahkan anggota-anggota tadi. Okey, dia ada juga pembantu actuator. Actuator adalah satu penggerak, satu supporting actuator tu. Actuator maksud penggerak. Iaitu, kita akan tengok apa dia? Idle Air Control Valve, IACV. Okey, kita tengok IACV, Idle Air Control Valve ni apa dia? Okey, Idle Air Control Valve ni secara kesimpulan aku boleh buat. Okey, contohnya motor kita tak masuk gear, neutral. Kita tak pula throttle pun. Tapi piston mesti bergerak. Letupan mesti berlaku. Jadi siapa yang memasukkan angin dan siapa yang memercikkan minyak petrol tu tadi? Jadi IACV inilah yang kontrol angin masuk waktu kita tidak pulas throttle. So maksudnya IACV, idle tu masukkan dalam keadaan statik, tidak bergerak. So alat inilah yang akan memasukkan angin sebab kita tak pulas throttle. Okay, IACV. So, ini adalah salah satu benda yang akan diterima daripada ECU tadilah. Dia cakap, dia habaq dekat anggota-anggota tadi suruh bergerak sebab sensor tadi dah beritahu dia. Okay, faham di situ? Very simple. So, inilah yang dinamakan EFI, Electronic Fuel Injection. Okay, dia ada satu sistem ECU yang akan mengarahkan komponen-komponen tadi untuk memercikkan minyak. Dan juga ada juga yang akan mengarahkan, memasukkan angin daripada servo. Dia ada satu servo yang kontrol bagi angin masuk tu. Ni adalah satu sistem fuel injection. Dan kalau kita tengok yang percik tu, fuel injector. Tengok, injector ni pun secara kesimpulan aku akan cerita ada banyak juga sebenarnya. So dia ada, kalau kita tengok gambar rajah ni, dia ada port fuel injection. Okay. Port fuel injection, dia ada direct fuel injection, dia ada dual fuel injection. So, apa maksudnya?
So port fuel injection tu dia percik, dia percik di luar, dia percik di luar combustion chamber. Ini merupakan satu sistem yang biasalah yang ada pada setiap motor. Ada satu sistem lagi direct ni, dia terus percik masuk di dalam combustion chamber. Ini adalah untuk bila RPM tinggi, dia akan percik. Ini adalah motor high performance punya lah, yang motor yang lalu laju ni. Dan ada lagi motor yang premium punya motor, dia ada dua-dua sistem. Itu yang kita panggil dual injection tu. Okey, dia ada percik dekat luar, dia ada percik dekat dalam. Dia akan guna dua-dua lah? Tak. Apabila kenderaan ataupun motosikal perlahan, dia akan percik di luar, port. Digunakan port. Dan apabila RPM telah naik, laju, dia akan percik di dalam. Ini untuk dua dia boleh pakai. So, yang direct ni, untuk motor-motor laju ni, kadang-kadang, okey lah laju, tapi bila dia bawa slow, agak dia ada carbon build up kat dalam combustion engine yang cepat kotor. Dia cepat kotor. Okey, so jaranglah ada direct. Yang motor premium ni selalu dia ada dua. So untuk bergerak RPM rendah, kalau kita tengah santai-santai tu, kita pakai port injection. Dia percik kat luar. Satu lagi bila dia laju tu, dia akan percik kat dalam. Ni untuk motor premium lah. Tapi kebanyakan motor yang aku nak sembang, kita nak sembang hari ni adalah menggunakan port fuel injection lah. Biasa je lah, kat luar aja. Yang untuk motor-motor yang laju-laju ni, yang ada direct combustion kat dalam. Okey, itu fuel injection. So harap semua boleh faham secara ringkas. Kita sembang-sembang ringkas santai aja. Okey. Jadi, mari kita kembali kepada tadi MBP 502. Orang kata sama, enjin sama daripada Guakin, China, Chongqing, Guakin daripada China. Tapi dia punya injector tu EFI lain. Kita tengok di sini, Morbidelli adalah daripada Itali, Magneti Marelli. Tetapi yang Brixton ni daripada Austria ni, dia guna biasa punya lah, Bosch. Bosch ni yang paling terbaik, macam very orang kata apa, nama dia tu tidak boleh disangkal lagi, Bosch punya smooth tu, smooth. Ni orang panggil smooth ni. Engine sama. Engine tu sama daripada China saya kilang, tapi tidak semestinya sama smooth. Smooth tu smooth, lancar. Okey, aku nak cerita sikit sebagai pengguna motor Harley Davidson. Sebenarnya EFI Marelli ni ada sedikit sejarah hitam dengan Harley Davidson, bukan motor ni, Harley Davidson dulu setahun sebelum 2000. Di mana EFI Marelli ni orang komplain banyak dalam motor Harley Davidson. Idle bila dia low RPM tengah jalan-jalan tu dia matilah, macam manalah. Ini dululah punya cerita ni. So dia ada macam kisah hitam sikit, Magneti Marelli ni dalam geng-geng Harley Davidson. So masuk kata sekarang ni dia improve lah. Marelli dengan Bosch ni adalah kedua-dua syarikat teknologi di dalam EFI ni lah. Dan ada lagi yang syarikat lain, nanti kita sembang lah. So, dia ada sedikit sejarah hitam tentang Harley Davidson ni. So, orang semua banyak kutuk lah. Dan syarikat Marelli ni sebenarnya, dia supply dahsyat untuk Ducati. Ducati MotoGP dan Ducati Moto WSBK. Sekarang buat masa sekarang kecoh sikit pasal WSBK ni. WSBK ni adalah syarikat adalah satu acara lumba motor. Acara lumba motor. Dia ada MotoGP, WSBK dan sebagainya lah. MotoGP ni adalah motor-motor yang untuk abang-abang yang nak sana nak tahu pasal motorsport. Motor WSBK, MotoGP ni adalah motor yang prototype, yang tak boleh dibawa ke jalan raya pun. Very high end, very laju lah, sangat-sangat laju. WSBK ni adalah motor-motor yang logical, practical, yang dibawa secara industri dan diproduce di jalan raya. So WSBK ni sebenarnya lagi best nak tengok. WSBK ni nanti kita cerita lah. WSBK ni adalah 1000 cc dan dia ada kelas pertengahan WSSP. WSSP ni nanti kita cerita. Ada satu motor China, ZX Moto, yang telah buat satu sejarah. Nanti kita cerita bab tu. Tapi lebih kurang macam ni lah Ducati dia handle. Dan Marelli ni, EFI ni digunakan untuk dia punya reputation tersangat hebat lah sebenarnya, hebat. Tetapi kita tahu motor Ducati ni motor Ducati ni motor Itali. Motor Itali ni dia high performance art. Dia bukan saja high performance, dia ada kesenian dan style dia. Dan dia adalah untuk laju. Dan apabila dia didesign untuk laju,
apabila dia bergerak, kita nak bergerak secara santai ke apa. Ini untuk motor Harley lah dulu kan. Motor Harley tahun 2000 ke bawah lah ada. Dia pakai Merelli ni. Dia gerak slow, dia tak bagus ya. Low end dia tu tak berapa bagus sebab dia rekod memang untuk laju, untuk high RPM. Tu benda yang kita nak kaji sekarang ni. Memang motor ni enjin sama tapi dia EFI dia lain. Mestilah Morbidelli, MVP ambil Merelli ni sebab dia HQ di Itali. Mesti dia nak promote barang dia, Itali. Sementara yang ni memang made in China tapi HQ design dia dekat Austria. Dia pakai Bosch lah, senang cerita. Bosch memang smooth lah, smooth. Alright. Itulah dia perbezaan sedikit lah. Perbezaan sikit walaupun enjin yang sama, EFI dia berbeza. Satu lagi memang dalam reputation MotoGP semua, Merelli ni memang dahsyat lah. Yang MVP 500 ni. Yang satu lagi Bosch ni memang practical. Okay, kan? Dan juga macam itulah tadi perbezaan dia EFI, Electric Fuel Injection. Kalau hampa tahu Electric Fuel Injection ni dia bergerak secara pasukan lah macam tadi tu. Satu lagi Magneti, Merelli, satu lagi Bosch. Okay? Bosch ni lebih orang kata practical lah. Tapi Merelli ni aku tak tahu dia punya price. Mahal ke tak mahal kan. Tapi yalah kan Ducati ya. Tepuk dada tanya selera. Kail panjang sejengkal. Laut yang dalam jangan diduga. Okay, itu dia. Inilah dia. Ini lebih kurang hampa tengok carta dia. Pening kepala. Inilah dia. Skala sistem tu hendaklah dikawal oleh satu otak. Timing dia semua kena betul. Dan apabila hampa buat sentuh benda-benda itu yang hampa kena pergi setting balik yang nama dyno tu. Nak pergi dyno. Ni sebab mendatang ni lah. Andai kata motor kita ni tak ada ECU, boleh ke? Boleh. Tak payah pakai ECU, tak payah pakai injection apa semua. Kita pakai carburetor. Yang ni otak-otak tu pakai. Carburetor menggunakan sistem prinsip fizik dia apa? Bernoulli. Bernoulli principle. Dia tak menggunakan apa-apa computerized komponen tak. Dia gunakan sistem mechanical. Dia masuk sendiri dan bila angin dia masuk tu, dia mechanical sistem prinsip Bernoulli. Okay? Dan apabila dia meletup dia menggunakan dua sistem CDI atau TCI, capacitor dengan transistor punya ignition. Tu motor macam ni memang motor otai-otai dulu. Macam ni tengok. Motor tak pening. Motor yang kita panggil motor Apocalypse. Apocalypse tu motor yang kita pakai selepas perang dunia ke perang musibah dunia ke serang zombie ke apa tahu apa itu motor Apocalypse. Nanti kita cerita apa motor Apocalypse. Motor Apocalypse ni motor yang tak menggunakan apa-apa elektronik sistem lah. Kalau boleh minyak pun dia tak pakai, petrol tak pakai, dia pakai air campur karbide lah. Itulah kita cerita nanti yang motor Apocalypse pening pakai motor ni yang mechanical. Itulah sebab kena buat dyno semua ni. Itu masalahnya EFI tadi tu. So okey. Dan kita akan lihat perbezaan-perbezaan yang lain. Aku nak compare dengan Brixton dengan yang motor MVP 502. Apa perbezaan-perbezaan lain? Okey, jom kita lihat dia punya spek. Okey, kita lihat dia punya spek. Perbezaannya tak ada banyak sangat. Okey, semua sama saja. Lebih kurang sama. Kita tengok. Slipper clutch ada, dual channel ada, traction control, power, torque, displacement semua sama sebab enjin yang sama. Yang design-design lain, fuel capacity lah. MVP ni lagi besar lah tank dia. Lebih kurang 2 liter lebih. Berat, curb weight, Brixton lagi ringan 1 kilo. 1 kilo Dengan MVP ni berat lagi 210. Okay. Dan aku rasa sebab MVP ni dia ada dual disc kat depan tu. Brake dia ada dual disc. Brixton ni ada satu disc saja. Okey, jadi apa lagi perbezaan yang lain? Seat height semua lebih kurang dia sama. Wheelbase MVP ni lagi panjang, lagi panjang 1458 mm, manakala Brixton 1441. So dia pendek sikit. So dekat highway ni MVP ni best sikit lah. Memang best lah kot untuk pecut di highway. Apa lagi yang berbeza? Aku rasa tak ada. Semua lebih kurang display kat depan pun kita tengok ni display lebih kurang lah dia adalah secara tower. Dia adalah secara tower macam Paris Dakar tower. Dia portrait, dia bukan landscape. Dia punya TFT display tu dia secara tower. Kita panggil tower, dia portrait macam phone. Alright. Apa lagi? Kita tengok swing arm dia. Swing arm untuk Brixton tengok dia
adalah seperti dia dia ada hollow kat belakang tu, besi trellis dia macam besi trellis. Manakala swing arm MVP ni dia macam biasalah kan. So macam motor TRK 502X aku dulu dia punya swing arm dia adalah macam trellis, dia ada macam hollow, dia ada besi trellis tu, steel. Dan masa dulu motor TRK ni, masa dulu dia punya swing arm ni yang ada lubang, dia ada ruang kat dalam tau. Dia ada ruang kat dalam. Masalahnya air hujan masuk dalam, dia berkarat. So kami semua dulu tobok lubang supaya air tu keluar. Dan kali ni Brixton, adakah akan masuk air? Oh tidak, dia dah siap-siap buat lubang. Apa tengok tu? Ni aku buat check it out. Aku check it out. Ada lubang sini, so maksud kata air hujan boleh keluar di situ. Okay? So that's why dia lagi ringan lah kot. Dia ada hollow kat dalam tu, ada lubang kat dalam tu. Itulah sedikit dia menampak sama tapi tak sama. So terpulang kepada abang-abang nak beli yang mana. Oh, pening juga. Tapi aku tengok secara live, dari segi pembuatan chart dia, yang mana lagi cantik, aku tengok Brixton ni lagi cantik. Dia punya chart lagi fine, nampak dia perhalusi dia punya tempat letak kaki dia, chart dia lah, dia punya finishing tu nampak lagi premium sikit daripada MVP 502. MVP 502 ni pun kita tengok macam nampak plastiki sikit. Plastiki tu macam bukan, memang kedua-dua pada plastik, cuma dia punya finishing tu nampak macam agak kurang sikit daripada Brixton ni. Agak kurang sikit. Tapi dari segi design, aku rasa menang dekat MVP lah. Sebab Brixton ni memang nampak cantik semua. Sebab ada abang-abang di luar sana tak apa berkenan dengan dia punya lampu tu, aku rasa lah. Tapi bentuk body dia tu macam belalang tempur. Belalang tempur tahu tak? Macam Kamen Rider. Kamen Rider. Dulu dekat tempat aku, dia pun tak panggil Kamen Rider. Kami tak panggil Kamen Rider. Kami panggil Autoroman Lalat. Autoroman Lalat, dia bawa motor belalang tempur. Itu dia. Okey, ada dua lagi motor yang lain pula aku nak kita boleh nak sembang. Dua lagi motor adalah CF Moto 450. Aku dah sembang dulu pasal motor ni kan. Dengan motor baru, Moto Morini All-Trike 450. Ini pun cerita hampir kurang sama juga. Moto Morini dia ambil enjin M450 ni. Dia buat kerjasama. Ambil enjin sahaja. Okey, ambil enjin sahaja. Tapi dua-dua EFI by Bosch. Sama juga. Dua-dua ni by Bosch. Tak ada daripada Itali kan. Dua ni by Bosch. Cuma apa perbezaannya? Nampak macam tak ada perbezaan sangat. So aku tak mau nak discuss sangat. Cuma aku nampak All-Trike ni punya finishing juga lebih sikit daripada MT CM Moto ni. Dia punya chart dia nampak cantik. Finishing dia tu nampak macam, kata, walaupun plastik, the chart dia nampak macam graphite, matte and graphite. Graphite nampak macam mana nak cakap, apa boleh tahu sendiri lah finishing dia. Tapi perbezaan secara ride aku tak pasti sebab aku tak pernah tunggang. Tapi aku tengok ada channel ni, namanya NZ Moto daripada New Zealand. Dia buat perbandingan. Dia kata bukan aku tahu, dia kata All-Trike ni lebih agile, sharp dan lebih senang untuk bawa off-road berbanding 450 MT ni. Ni mengikut kata dia lah. So bagus juga kita ambil semua benda ni untuk kita kumpul-kumpul, buat satu perbandingan dan untuk kita buat beli. Kita nak beli ni, nak bayar loan bukannya sehari dua, bertahun-tahun. So kita mesti ada satu kaji selidik yang mantap untuk kita buat decision yang betul. Bukan kena untuk kawan-kawan, kena sesuai dengan diri kita. Okay, so dalam NZ Moto ni, New Zealand Moto ni, apa boleh subscribe dan tengoklah, dia sembang lah. Kedua-duanya dia yang kata, okay, Moto All-Trike ni lagi sharp, lagi best bawa, dan bila dia berdiri dia boleh nampak tayar, dia boleh maneuver senang bila dia berdiri. Itu dia cakap lah. Aku tak tahu lah, aku just menyampaikan. Okay, baiklah. Jadi macam mana? Abang-abang tengok sana, makin pening atau makin okey? Pening. Tak apa, ada satu lagi motor. Aku nak bagi tambah lagi apa punya pening yang baru akan masuk, iaitu daripada Kawasaki. Ni dia KLE 500. Pula dah masuk, pening lagi. Okey, Kawasaki akan masuk motor ni
aku dengar khabar lah, masuk KLE 50. Apa dia punya, dia sebenarnya bukan 500, dia adalah 450 cc. Displacement dia bukan 500, 451 cc. Dan komplain yang dapat daripada global adalah dia punya ground clearance dia rendah. Ground clearance dia rendah. Maksud kata nak buat off-road, dia mungkin terkenal lah. Dalam video, ada satu video dia bertunjuk tu, dia akan ground clearance rendah lah. Tapi secara logik lah, come on lah. Apa bawa motor KLE 500 ni, apa nak loncat-loncat macam Paris Dakar lah sangat kan. Kita ni aku rasa, tak tahulah apa untuk diri aku ni, commuting, pergi balik kerja, motor untuk santai-santai touring commuting Nak lompat-lompat ganas-ganas tu taklah juga, tapi tak ada lah sampai tak boleh masuk dalam dusun durian. Kalau lompat-lompat sikit-sikit tu boleh lah kan. Ini untuk orang-orang yang hardcore je lah, yang hardcore buat wheelie-wheelie. Memang dia tengok ground clearance ni lah. Dia akan compare dengan motor gas-gas semua tu lah. Dia akan compare dengan motor yang off-road betul lah kan. Jadi ini semua adventure, motor adventure. So ground clearance dia agak rendah. So dia datangi ada dua standard. Dia tak pakai TFT, dia pakai lagi cantik nampak standard dia. Dan dia punya yang premium sikit, baru dia pakai TFT yang standardized lah. Ini semua banyak Kawasaki pakai display yang ni Kita tengok. Nantilah kita sembang-sembang pasal KLE 500. Dia ada KLR 650. KLE ni ibarat macam KLE 250 iaitu Versys X. Dulu aku ada Versys X tu. Dalam grant aku tu memang dia tulis model dia KLE 250. Itu Versys X 250 tu. So ibarat je Versys yang ni adalah Versys X lah. Versys X X 500. Okay? Lebih kurang lah KLE. Dia bukan yang KLR. Dan EFI dia adalah daripada tadi Marelli kan. Satu lagi Bosch kan. Ini memang Jepun punya. Memang EFI dia ada daripada Kihin. Kihin ni adalah satu EFI yang sangat famous juga selain daripada Bosch. So sebenarnya dia ada beberapa syarikat. Kita ada Magneti Marelli EFI, kita ada Bosch untuk fuel injection, Kihin, dan kita ada Delphi. Delphi ni pun power. Delphi ni dulu EFI untuk TRK 502 aku. Tu kan best juga, tu pun smooth. Ini yang buat smooth EFI ni yang buat smooth. Smooth So Kihin Kihin ni ada sekarang daripada syarikat Jepun lah. Syarikat Jepun Hitachi tu. Dia under Hitachi Estimo apa benda dah kan. Dia punya syarikat tu. Dan tidak lupa juga kategori yang ke-6 tadi aku cakap adalah Honda. Honda ni memang aku test lah. Yang ni aku test ride memang smooth lah. Memang best lah. Ini motor ni orang kata apa, tidaklah performance dahsyat-dahsyat, tidaklah teruk sangat. Dia ni yang tengah-tengah. Honda ni lah yang orang kata apa, praktikal harian dan cerita yang sebenar lah. Yang kita orang kata praktikal dia bawa dia smooth. Tapi untuk performance tak ada lah sangat kan. Untuk Honda ni dia lebih kepada yang kita sembang itu livelihood. Kita pergi kerja, beli kerja, nak pergi touring, naik Honda ni lah. So macam mana abang-abang di luar sana nak pilih motor yang mana? Tepuk dada, tanya selera, tanya juga poket lah. Review NX X500 itu pening tak? 6 motor ini. Jadi begitulah segmen untuk hari ni kepada abang-abang yang nak sana, jangan lupa share, like dan subscribe. Makan motor dan touring confirm tidak boring, tapi tak jamin. Kadang-kadang pening. Pening nak tengok mana satu nak beli Kadang-kadang kita poning, motor apa pun tak boleh Dahlah poning kepala. Tak dapat dia nolong. Tiba pula aku tekan nombor 9. Baiklah. Bye.